I'll reach my hands out in the dark and wait for yours to enter. Program ini juga memberi ruang untuk kita berehat dan ingin merasmikan pahlawan race 2.0. Now we'll I'll hold on to you. No matter what this world throws, it won't shake me loose. I'll reach my hands out in the dark and wait for yours to enter like I wait for you. Acara permainan tradisional kali ini dibuat di kawasan tertutup. Acara melibatkan 50 orang pemain tetap dan 100 orang penyokong. Untuk memastikan semua hadirin dapat turut serta, maka kami juga menyediakan zon pameran peralatan permainan serta demonstrasi. Hadirin boleh cuma bermain menggunakan peralatan permainan yang ada dengan bantuan kru bertugas. Terus tetap di skrin untuk lihat cara kami susun atur permainan tradisional serta kenali permainan yang sesuai untuk acara di kawasan bertutup. Jom kita lihat pula zon pertandingan. Apa permainan ada ya di zon utama ini? Kita ada permainan baling damak. Satu set peralatan disediakan untuk 10 orang peserta. Set peralatan ini boleh disediakan lebih sekiranya anda mahu menempatkan lebih banyak pemain. Seterusnya adalah permainan baling gelung botol. Satu set peralatan disediakan untuk 10 orang peserta. Setiap peserta diberikan 3 kali pusingan giliran bermain. 10 gelung diberikan pada setiap giliran. Zon pertandingan seterusnya adalah permainan dam haji. 2 set dam haji disediakan untuk 10 orang pemain. 2 juri ditempatkan pada zon permainan dam haji. Pertandingan batu seremban dibuat di atas hamparan tikar mengkuang. 10 orang pemain terlibat. Permainan kelima adalah pertandingan permainan congkak. 2 set congkak disediakan serta 2 juri bertugas di zon congkak. Ada banyak lagi permainan yang sesuai diadakan di kawasan bertutup. Antaranya seperti sepak raga, lompat getah, 7 tin, bola beracun dan banyak lagi.